Ada 3 kematian yang Nabi SAW sebut akan diangkat darjatnya sekiranya kita berada dalam 3 keadaan ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Share dulu video ni, repost video ni, copy link bagi kepada semua umat Islam yang berada di dunia ni, bagi kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Pagi semalam, kawan saya Mutawif Ustaz Farouk diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dalam perjalanan beliau pulang daripada Madinah. Dalam penerbangan, beliau sesak nafas di ruang udara Mumbai. Allah mengambil beliau. Ketika mana proses pendaratan, beliau balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meninggal ketika berada di atas bumi, tapi beliau Allah ambil ketika berada di atas udara. Yang mana kematian yang cukup dicemburui. Beliau baru selesai melaksanakan tugasan menyantuni jemaah untuk menunaikan ibadah umrah. Nabi SAW sebutkan 3 keadaan kematian yang akan diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mereka yang meninggal kerana mempertahankan agama kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka sabar dalam menghadapi penyakit-penyakit yang tertentu. Yang ketiga, mereka yang meninggal dalam iman dan beramal dengan amalan yang saleh. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah angkat darjatnya, Allah berikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita juga dipilih oleh Allah untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, jadikan pengakhiran kehidupan kami dengan pengakhiran yang baik. Jangan Engkau jadikan pengakhiran kehidupan kami dengan pengakhiran yang buruk. Yang tengah tengok video saya ni, ramai-ramai kita komen amin. Komen apa tuan-tuan? Komen amin. Kita sedekahkan Al-Fatihah dengan dibaca kepada Allahyarham Mutawif Ustaz Farouk yang ramai sangat mengenali kepribadian, kebaikan yang dilakukan oleh beliau. Kita menyaksikan kebaikannya dan mudah-mudahan Allah tempatkan dia di syurga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muallim Muda Anas, sebarkan ilmu, semoga bermanfaat.